Okey? Ini 30 tahun. 15 tahun tuan-puan kena belajar macam mana nak kembangkan tuan-puan bekerja, saving, cari extra income, lepas tu pergi expand dalam property. Hartanah. Belajar. Sebab nak bina cash flow passive income dengan SB tambah haji dengan property. Kena belajar. Kerja makan gaji okey. Lepas tu macam mana nak tingkatkan tabungan? Pergi cari extra income. Tapi kita ada jalan yang lebih pendek bersama dengan G100 dengan Public Gold 3 ke 5 tahun. Saya tak ajar mereka pergi beli property. Waktu mereka tengah struggle. Saya suruh mereka kaya dulu. Ada passive income yang cukup dulu. Tak kerja pun ada duit dulu. Barulah pergi beli property. Dan kita tak mengharapkan keuntungan pun daripada situ. Itu cara sebenar untuk melabur, tuan-puan. Itu cara yang sebenar untuk melabur. Bila kita ada duit lebih, duit itu tak tahu nak letak mana, waktu itulah kita pergi melabur. Selagi tak ada duit lebih, pergi kerja, pergi buat bisnes, cari duit, menabung. Lepas ni tuan-puan akan dengar testimoni. Sebahagian daripada testimoni banyak tuan-puan yang berjaya kat depan ni sangat banyak. Tapi kita tak sempat nak share semua. Contohnya adik saya Encik Hafiz. Bangun Encik Hafiz. Okay. Encik Hafiz ni tuan-puan, dia dulu engineer kilang sawit dekat Merotai, betul Merotai, tuan-puan tahu, mesti tahu orang sini kan. Dia engineer kilang sawit tuan-puan. Tapi waktu tu dia ada satu cita-cita. Dia pagi-pagi lepas dia kena marah dengan bos apa semua, dia akan rehat breakfast. Waktu tu dia tengok saya tengah kayak di Putrajaya. Seorang-seorang saya, tak ada team. Saya ada duit, tak kerja pun ada duit. Saya pergi pagi-pagi pergi naik kayak dengan anak-anak saya. Dia pagi-pagi Isnin dah kena maki dengan bos. Dia tengok saya ni dah lah tak kerja. Enjoy life, pergi naik pergi berkayak pagi-pagi. Jadi dia ada cita-cita tu. Dia tak ada satu privilege tuan-puan. Dia pergi belajar sama dengan tuan-puan. Datang kelas, pergi training, sama tuan-puan. Hari Isnin nanti tuan-puan pergi kerja, tuan-puan akan tengok dia akan turun pergi diving dengan saya. Tuan-puan tengok live dia. Sekarang beberapa tahun akan datang, tuan-puan join the club. Okey, tuan-puan pun boleh berjaya. Bermula sekarang belajar betul-betul 3 ke 5 tahun. Tuan-puan capai 1 juta pertama financial freedom, tak kerja pun ada duit, insya-Allah. Okey, buat perkara yang betul dengan sabar, kejayaan hanyalah persoalan masa saja. Success is predictable. See you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.